Inventory Personality Tajma atau dikenali sebagai TPE Plus ialah alat ukur psikologi yang dibangunkan oleh Profesor Datuk Dr. Muhammad Tajuddin Mat Ninggal untuk memberi data saintifik tentang pemikiran, perasaan dan tingkah laku individu. Ujian ini sesuai untuk responden yang berumur 12 tahun sehingga 70 tahun dan biasanya ia mengambil masa sekitar 10 hingga 15 minit untuk menjawab. Ujian ini mempunyai 80 soalan dan terdiri daripada 12 subskala. Antara subskala yang ada ialah asertif, analytical, keterbukaan, keyakinan diri, kepimpinan, jati diri, prihatin, silang budaya, pencapaian, integriti, patriotisme dan ketidakselarasan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat sejahtera. Baik, pada hari ini saya akan menjelaskan secara ringkas dan mudah bagaimana sebenarnya cara untuk kita melaksanakan ataupun mentadbir Inventory Personality Tajma yang diperkenalkan oleh Profesor Datuk Dr. Muhammad Tajuddin Mat Ninggal. Cara menjawab inventory ini sangatlah mudah. Pertama sekali, anda perlu menjawab dengan penuh kejujuran. Ia perlu menunjukkan siapakah diri anda, bukan siapa yang anda mahu jadi. Kedua, responden perlu menandakan tik pada satu pilihan jawapan sahaja, iaitu sangat setuju, setuju ataupun tidak setuju. Ketiga, setelah anda selesai menjawab 80 item yang telah disediakan, anda perlu masukkan nilai pada borang skor mengikut kod berikut. Sangat setuju, kodnya adalah A dan nilainya adalah 2. Setuju, kodnya adalah B dan nilainya adalah 1. Tidak setuju, kodnya adalah C dan nilainya adalah 0. Keempat, kirakan jumlah nilai bagi setiap lajur yang telah disediakan pada borang skor. Akhir sekali, nilai yang paling tinggi dalam borang skor merupakan nilai yang paling dominan dalam diri anda. Dengan cara ini, kita dapat memahami diri kita sendiri dan juga personality orang lain di sekitar kita dengan cara yang paling mudah dan jelas. Tahniah, skor yang paling dominan dalam diri anda adalah keterbukaan. Ia bermaksud anda mempunyai sikap yang terbuka, ceria, peramah dan disenangi ramai. Anda boleh rujuk gambar ini untuk mengenal pasti interpretasi bagi Inventory Personality Tajma dengan lebih mudah dan senang difahami. Kesimpulannya, Inventory Personality Tajma ini membantu kita memahami potensi diri dan juga memahami personality responden dengan lebih teratur dan sangat jelas. Itu sahaja daripada saya. Sekian, terima kasih. Assalamualaikum.